Now, bagi kita bagi kami, uniknya antara banyak gerakan Islam di Malaysia, some of it bersifat international. So antara gerakan-gerakan yang banyak ni, ni bukan nak kata bagus tak bagus, elok tak elok apa kan, just nak kata nature. Some of gerakan Islam ni kita akan perasan dia memang local base. So dia munculnya di Malaysia dan skop concernnya di Malaysia. Tapi kita punya effort di Nusantara, jangan nak cakap keseriusan kita ialah sebab, faham kan? Yang sebut sampai Ustaz Zayatul Alam tadi, faham From our perspective, memang target kita ke situ. Dia tak habis di Malaysia sebab memang kerja kita sampai ke situ. Dalam Asia Tenggara ni, boleh appreciate tak bahawa hanya Malaysia, Indonesia dengan Brunei je yang Muslim majority. So kalau kita tengok S ini, sebenarnya Muslim minority. Rasa perlu selesaikan tak? Suka tu tak payah cerita lah. Bila kita cakap dari awal tadi, Ustaz Zayatul Alam semua tu memang super suka punya. Bukan cerita mudah, bukan cerita setahun, 2 tahun, 10 tahun. Dia memang cerita panjang Tapi benda ni dah sedang berjalan Seperti mana satu ketika dulu bagaimana Islam sampai ke sini dan sebagainya, dengan pendakwah-pendakwah dari Cina, dari Arab apa semua tu. Dalam konteks Asia Tenggara memang tugas ni, tapi memang Malaysia dan Indonesia kena settlekan Asia Tenggara. Dan kerja ni banyak kerja ni serius banyak. Kerja ni banyak, kita perlu jundi yang banyak. Ni belum cakap siapa yang ready nak pergi mustautin kat sana. Ada tak? Hantarlah saya ke Laos, saya akan ada tak yang sampai level tu?